Di Gaza, keluarga yang terselamat daripada pengeboman kini berjuang melawan kelaparan. Ramadan telah tiba, namun bagi ramai keluarga, tiada makanan untuk berbuka puasa, tiada hidangan iftar, tiada makanan yang mencukupi, hanya kesusahan. Ramadan ini, At-Tawassul Al-Insani Malaysia melancarkan kempen infak Ramadan, menyediakan hidangan iftar dan bakul makanan keperluan asas untuk keluarga di Gaza, beras, tepung, minyak masak dan barangan asas yang membantu sesebuah keluarga bertahan sepanjang Ramadan. Tahun lalu, dengan kemurahan hati anda, kami berjaya membantu ratusan keluarga. Tahun ini, kami terus berdiri teguh bersama mereka. Ini bukan sekadar sumbangan, ini adalah solidariti, ini adalah maruah. Salurkan sumbangan anda sekarang, kongsikan mesej ini dan sampaikan kepada saudara-saudari kita di Gaza. Kami bersama anda di bulan Ramadan dan sentiasa bersama anda.